hutang buat ke bos? Kereta dalam waranti. Okey, macam ni bang. Sekiranya korang ada sebiji kereta yang masih ada waranti. Okey, yang ada masih waranti. Okey, sebab dan kenapa korang lari daripada pusat servis? Sikit dah tahu dah sebab dia. Yang pertama lambat. Betul. Yang pertama lambat. Takkan tukar minyak hitam pun setengah hari, betul? Itu yang pertama. Yang kedua harga. Harga ni guys, kalau setakat minyak hitam oil filter, pusat servis lagi murah. Janganlah minyak fully korang minta. Minyak-minyak biasa je. Yang boleh pakai selagi mana enjin korang boleh pakai. Betul? So dapatlah minyak hitam oil filter murah. Tapi kalau pusat servis buat komponen-komponen lain, masak. Contoh buat sekali meja servis sampai 800 900 padahal berapa je barang. Takkan 800 900 kan? That's why dia orang lari keluar. Sebab dia orang keluar tadi masa tadi dengan harga tadilah. Dapat? So secara tak langsung macam kes berada tadi, kalau andai kata lama lagi 3 tahun tak digalakkan. 4 tahun tak digalakkan. 3 tahun tak digalakkan lagi. Baru pakai 3 tahun kan. Tak cukup lagi. Maknanya setahun dan nak habis, nak lari-lari. Boleh. Tapi dengan syarat tengok jenis gearbox kereta korang. Kalau korang nak lari sebelum 100,000 kilometer ataupun 5 tahun, make sure tengok jenis gearbox kereta korang. Okey, contoh korang pakai S50, S70, tak digalakkan sebelum waranti, korang lari keluar. Tak boleh. Sebab sekali overhaul gearbox dia capai 12,000, 15,000. Jangan. Tak berbaloi. Sebab dia ada waranti untuk gearbox, waranti untuk enjin. Mungkin enjin okey tapi gearbox bermasalah, tak tahan lama. Stand rack. Okey? Stand rack selalu kalau Honda kan, stand rack kena. Macam tu. Kena tengok juga kalau nak lari. Tapi dah tinggal 6 bulan ke ataupun last service ke, kau nak lari ya. Okey? Ikut korang, tak ada masalah pun.